Ni, bila kita nak kupas kan, nampak macam dia orang letak kan. Sebenarnya dia orang letak kat sini hujung mata tu. Mata yang ada kat situ letak. Okey. Ni proses pembelajaran. Saya ajar sikit-sikit tips tu. Okey, bulat, nampak tak? Ni kita buang. Itu sebab susah kalau ada sabut. Kita buang sabut. Okey. Nanti untuk mula-mula kan tak ada yang bahagian pecah tu kan. Bila tak ada bahagian pecah tu, kita ambil ni bahagian yang ada tumbuh ni. Buang. Tu dia ada lubang tak. Jadi letak kat situ. Letak lagi. Kan. Nampak tak? Ni kita letak kat sini pula nanti mata tu pusing. Okey. Bila mata yang pusing tu lagi tajam, dia kita letak je sebenarnya. Letak je dia pusing. Okay, kalau tak mau pusing kita tekan, tolak sikit masuk. Okey. Okey. Macam tu. Kalau buka tempat yang tak ada lubang tu bukan tak boleh. Tapi susah kita nak kena tekan macam tu. Tekan macam tu. Takut masa tekan tu termiss kan. Faham tak? Bukan tak boleh ni boleh je. Nampak dia susah. Nampak? Nampak tak? Boleh je. Faham? Dia ni licious. Okey. Faham tak? Dia bahaya tau. Risiko. Okey, faham? Sebab apa saya suruh ambil yang dekat yang ada lubang tadi. Kita mengurangkan risiko. Ada yang boleh buat macam tu. Okey. Okey. Kan. Macam itulah. Ni kan. Kita buang ni. Tu nampak ada umbut. Kalau ada umbut lah, kita boleh nampak. Dia ada 3 je. Biasanya ada 3 mata kan kat kelapa. Nanti saya tunjuk yang tak ada umbut. Biasa yang 3 mata tu, dia memang satu tu memang untuk tumbuh pokok. Nanti saya tunjuk. Tunggu jap. Okey. Dia kalau sabut ada itulah susahnya sabut tu. Yang ini kita tengok ada tak. Macam ni tak ada kan. Tengok. Ada mata 3 ni kan. Kita ada yang tumbuh tu. Dia mesti duduk kat sini. Ni nampak tak? Dia memang ada je ni. Kalau yang 2 lagi ni dia memang macam tempurung je keras dia. Yang ni memang lembut sebelah ni. Ini kalau korang tekan pakai kunci kereta kan, terbenam dia masuk. Faham? Okey. Itu lain. Itu lain. Yang bowling tu lain tempat dia. Ini lain. Lebih kurang lah. Dia kalau yang bowling tu kan, kau perasan yang bowling tu, dia 2 untuk jari kecil, 1 untuk jari ibu jari kan. Sama je dengan yang ni. Faham tak? Yang ni pun sama juga. Tengok contohnya. Nampak tak? Ada 1, 2 ni yang kecil. Tu, 2 yang kecil, 1 yang besar. Kan? Faham? Pakai sarung tangan bang je. Tak ada apa kata pakai sarung tangan bahaya, saya buka lah. Tapi sama je nampaknya. Nampak kan? Nampak? Saya bubuh kat situ tadi, nampak? Dia pecah. Sebab dia adalah permukaan paling rapat sekali dengan tepurung. Ni isi ni dengan tepurung dia rapat. Jadi kat sini nipis, nampak? Kau perasan tak? Sebenarnya lubang tu adalah kelapa. Pakai sarung tangan. Rupa aja. Okey. Pernah kena dah lama dah. Saya masa Mila-Milu. Saya kena masa 10 tahun ke 10 tahun lepas kot. Dah lama dah. Lepas tu alhamdulillah lah, tak pernah kena. Tapi 10 tahun lepas tu 2 kali juga kena. Okey. Siap. Macam tu aja.
Mesin pernah makan. Pertama kali tengok live. Pertama kali tengok live. Nah, lama dah. Masa kena tu tak live lah. Okey. Kena ambil lagi 2-3 biji baru buat contoh. Ikutkan nak habis dah ni. Okey. Kalau lama-lama kan over budget. Nak buat sikit je. Okey. Macam bukan sprocket motor, dia memang special. Dia sprocket motor naik tegak-tegak macam segitiga, dia melengkung macam tu mata. Okey. Memang ada mila-mila, memang risau tengok, tapi dah selalu hari-hari. Sebenarnya mesin ni mesin komersial, orang buat santan kilang. Bukan kilang lah, orang buat santan banyak-banyak kan. Sehari 30-40 kilo pakai mesin ni senang. Okey. Apa ni? Kita tunjuk lagi sekali ni sebenarnya ni. Okey, ni ada 3 mata kan. Ini yang kecil, ini yang besar. Okey. Boost tu. Tolak. Okey. Nampak? Yang mana yang saya terlepas komen tu, saya minta maaf okey. Ni sesi pembelajaran. Tapi koma jangan cuba-cubalah. Jangan cuba-cuba. Kalau bukan kerja koma, jangan cuba-cuba. Faham? Kalau ini kerja koma, tak apalah, nak belajar. Okey. Faham tu. Okey. Nampak Okey. Ni last kita tunjuk. Ini ada tumbuh ni, nampak? Dia memang akan tumbuh dekat tempat yang tu, yang besar sekali tu. Sebab tempat yang besar sekali tu memang tempat paling lembut sekali. Betul. Ambil mata, bubuh dekat ni, kat ujung ni. Mata yang bukan ambil mata tu, ni kelapa ni pergi letak kat ujung tu. Okey, Okey. Okey. Siap. Ni ada umbut. Umbut, korang nak tahu yang besar-besar ni memang sedap. Tapi kalau hari makan tak lalu lah. Elok apa nak tanya? Sebab saya nak habis saya tunjuk. Biasa mesin kita akan cuci bila dah habis buat. Kalau setiap kali ni nak cuci, lambatlah kerja. Ni pakai ais punya pemecah. Ni pun sampai bengkok-bengkok lah. Congkir je. Memang kena cuci, sebab kalau kita biar je, besi ni dia karat, dia rosak ni. Okey. Oh no, I'm sorry, dah makan dah. Jaiju dah makan. Sedap. Okey, nampak tak? Mesin ni pun, mesin ni ayah saya buat, jadi dia special sikit. Okey, nampak? Apa yang specialnya? Mesin ni dia ada switch untuk dia berhenti. Ni switch dia. Bukanlah switch ni dulu ada dia punya tu, nampak? Mesin berhenti. Lepas tu ni dia boleh patah balik belakang. Tu patah balik belakang, nampak? Mesin ni patah balik belakang. Ni saya ketuk balik, masuk. Dia ada gear tu, dia patah balik ke depan lah. Yang ni saya tak berani pegang. Okey. Clear. Okey. Sesi pembelajaran hari ni takat tu je lah. Okey, kita nak flip kamera tak tahu. Okey. Hari ni ini je. Nanti kalau petang ada lagi kita sambung lagi. Okey, baik.
Terima kasih, terima. Okay. Benda tu je, benda normal. Okay, terima kasih semua. Saya ada nak sambung kerja lagi. Kerja lain lah, bukan kerja kopi kelapa. Terima kasih pada yang tengok, yang sudi bersama saya sehingga akhir rancangan. Thank you. Assalamualaikum.